nak sadar ke? Tapi dia orang kaya boleh pergi gym. Korang buat apa ni? Nak nampak sihat Zik bulan-bulan puasa ni. Nak pergi gym mahal lah pula. Setakat 30 minit bersenam kat mana-mana pun boleh tak? Tahu tak apa? Lah, kenapa tak bagi tahu aku awal? Aku pun terfikir benda yang sama. Kalau macam tu aku join korang sekali boleh? Apa? 90,000. Apa senang sini Pahal? Balcony kan ada? Balcony panas lah, mana ada aircon. Kalau janganlah bersenang kat sini. Aduh. Baiklah lah. Asyik! Siap kau datang awal. Tolong aku jap boleh tak? Nak angkat barang banyak sangat dah Aziz. Lagi pun hari ni aku nak buat report lagi. Belum? Okey. Zik, sorry tau, tak boleh nak tolong sebab aku pun banyak kerja. By the way, report ni kena hantar hari ni juga. Oi! Kau tidur ni. Aku penat jap kat kotak sorang-sorang tadi. Kau ni baru 3 helai dah ngantuk. Kita kan puasa je. Penat lah. Tapi bulan puasa ni kau memang kena ambil nap sikit. At least 20 minit rehat. Tapi janganlah tidur atas meja macam ni. Sana tu ada sofa. Ini ada bantal kau pakai. Pergi rehat 20 minit. Aduh. Kau bukan bilik kat sana? Bilik kat sana tapi sofa kat sana. Aku kan puasa juga. Cuk. Lagi mana? Sofa. 20 minit. Din! Ni kau lemah macam kenapa? Aku dulu makan tak jaga, kesihatan tak jaga, minda pun aku tak jaga. Rugi tau, tak boleh buat apa-apa. Tapi sekarang aku dah makan suplemen. Aku dah jaga kesihatan. Boleh lah aku jadi bos nanti. Alah, tu kau nampak tu. Ada kopi. Aku minum kopi dah. Okey apa? Apa pasal ni korang ni? Muka masam je. Daripada duduk macam gini, baiklah kita sembang-sembang. Aku soal kau pasal IQ. Kalau kau boleh jawab, aku bagi 10 ringgit. Boleh. Aku boleh jawab. Okey, apa ibu negara Zimbabwe? Jawab lah. Aku tahu. Harare. Basi RM1. Terus ni kau. Kamu, aku duduk Zimbabwe dulu. Ya, aku tak puati ya. Macam mana dia boleh pandai ni? Okey. Negara apa yang paling banyak dapat siang berbanding malam? Maknanya subuh sampai maghrib dia lama. Senang nak Alaska, Amerika. The land of the midnight sun. Terusnya dia. Alah. Tinggal ni je lah Zik. Duit nak sahur esok kau ambil lah. Weh, bagilah Chan aku jawab lah. Tapi kau macam lambat je jawab. Macam mana kau boleh laju? Dia lambat jawab. Sebab aku makan suplemen Proviton. Itu ke? Iya. Kalau macam biar aku makan. Sabar. Puasa belum buka. Oh, puasa. Kemas stok. Astagfirullahaladzim, berseraknya stok ni. Alah, korang makan apa pagi tadi? Aku dah bagi makan suplemen Proviton tu kan. Aku hari-hari makan, hari-hari aku bertenaga tau. Lain kali sahur tu makan makanan bernutrisi, minum air kosong banyak, baru ada tenaga. Ni kacang lah nak kemas ni. Alah tak ni ajak ni. Padahal dia yang bagi tahu bulan puasa nak makan makanan yang bernutrisi lah, berhasiat lah. Ni apa cerita? Aku okey je Din. Kau tengok ni, aku makan makanan berhasiat nampak tu masa. Alah. Tak ada. Tadi bukan main lagi kau mengucap panjang. Beristighfar panjang. Yelah, bulan puasa kena lah istighfar Din. Dah. Masa ke kacang apa? Jom kita kemas. Jom. Jom lah. Kemas.